Bukan. Takut. Cepat lah jalan. Boleh dulu. Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Okay, malam ni kita ada artis. Ada artis baru. Tunggu jemputan. So kita nak pergi ke belakang rumah mak. Sorry. Yang seperti kita janjikan. Let's go guys. Kau nak cakap apa? Tak cut ke? Memang straight je ke? Nanti Memang tak cut lah video. takut. Bari takut. Cakap ya. So semalam tadi kita ada cakap dengan Kak Yuyu. Kak Yuyu cakap dia nampak kat sini satu lembaga. Bukan. Saya dekat sini. Lepas tu saya nampak ada lembaga kat sana. Dekat jalan sana. Masa tu 2007. So masa tu kita orang ulak-alik rumah sebelah ni. Lepas tu saya terberhenti kat sini. So, saya nampak ada benda kat sana. Ush. Jangan Lepas tu- slow, baby. Lepas tu saya nampak dia berdiri macam tu. Ribut guys, tiba-tiba angin datang. Lepas tu tree. Jom. Tapi cerita tu cerita betul kan Kak Yu kan? Ya, yang tu cerita kisah Nampak benar. lembaga Cuma tak putih, tahulah cakap. ilusi semata-mata atau, tapi saya memang ingat sejelasnya dalam kepala. So belakangnya ada apa? Ada Guys, sekarang kita dah pergi untuk ni. Sekarang kita datang untuk kali yang kedua pula. So harap korang nak pergi ke kat belakang sana? kita sebenarnya bukanlah tak cakap nak tak takut hantu, tapi sebenarnya kita lagi takut manusia. Kot ada lompat guys. Ya. So tak ada apa. Meh. So jom pergi masuk dulu, pergi try. Ramai nak ikut tak? Cameraman adalah Sebenarnya- orang terpenting sekali. Sebenarnya semalam Dia kita lah tak kena nak, berkorban dulu. tak nak masuk kat sini sebab kita takut ada benda-benda yang boleh kalian engkar guys. Hati-hati guys. Ya. Angin Sini je. Angin pula. Wow. Padahal ada rumah orang kat belakang. So Nak hujan guys. setakat ni sajalah. Abi rasa nak masuk, Abi tak berani nak masuk lagi sebab dah macam kita tutup masker. Kita patah balik guys sebab kita tak berani nak masuk. Ya Allah, jangan rokok ni di atas ni. Dia tak ada. Tu. Ada ke? Oh. Kita pergi ke tempat lain pula. Kita cuba. Okay, stay tune guys, bye bye. Kita nak try pergi ke sawah padi sekarang. Kat sana tak tahulah sampai ke tak. Sebab hari dah macam nak hujan guys. So kita pergi dengan artis kita. Lah. Kak Artis tak Yu. berbayar. Marilah. So Kak Yu nampak kat situ ke kat mana yang Sini. Kak Yu nampak guys? Kat situ kan, dekat situ kan hutan yang kita tengok tadi. Lepas tu saya nampak benda tu berdiri betul-betul dekat sini. So ada Sini, kereta, guys. ada kereta macam lampu dia terbuka, enjin terbuka memancar kepada benda tu. Benda tu rambut panjang, gebar-gebar, lepas tu baju putih, koyak-koyak macam tu. Kau dengar tak punya apa? Dia orang apa? Tak kerja. Guys, bombong. Takkan bunyi gitu. Siapa yang buat?
Ada orang kot. Ampun. Kacau. Takkan api bunyi macam pelik je. Bayar nak takut. Tak guys. Harap-harap rakam lah kita boleh tengok. Bunyi macam ada. Ada orang. Okay, kita pergi ke sana. Jom. Dengan cuaca yang mendung ini, nampak tak? Saya nampak Buruh-buruh sana. Ada dekat situ. Kelip-kelip ke tu? Nampak tak kelip-kelip? Nice. Orang kata kalau ada Nampak klip-klip ni maknanya ada something Lah tu. yang benda yang kita rasa macam Okay. Tak ada apa. Nampak tak kelip-kelip? Baby, Macam cantik lah. suruh klik-klik tu baby. Mana Korang nampak tak? dalam. Nampak Macam tak? tutup lampu. Kamera, Klik-klik. Tutup lampu. Nampak Tak nampak guys. Nanti Abi akan insert klip-klip yang lagi ni lah, yang lagi nampak. So sekarang ni di sinilah kawasan, sekitar kawasan rumah mak. Sangat menyeramkan dan orang kata banyak pocong juga di sini. So kita try lah cari, kalau jumpa kita ke bersisi suara muka lah dengan dia. Baby suruh pokok dia. Cari. Kat sini je. Saya nak balik. Guys, Yelah, Abi nak apa? balik guys. So kita rasa kita tak Mampu meneruskan kita cabaran tak, ini. betul. Sebab mereka dah give up. Sebab terlalu seram guys kawasan ni guys. Kalau korang berada di kawasan rumah mak Abi ni, kau akan rasa vibe-vibe yang boleh meremang segala bulu. Okay, let's go guys, jom kita balik. Kita tak Nampak bulan. Bulan mengambang guys. Tak adalah mengambang. nanti kita akan Full moon. buat lagi next video akan datang. Jangan lupa like, comment, share, subscribe di bawah. Bye bye.